Saya Haziq daripada PPK Putrajaya, pengurus projek untuk tanaman Golden Melon ini. Alhamdulillah, PPK Putrajaya dapat melaksanakan tanaman premium iaitu tanaman Golden Melon yang terletak di kawasan Presiden 19. Untuk tanaman ni kita mendapat peruntukan daripada LPP yang di mana peruntukan tu adalah peruntukan pembangunan untuk teknologi satelit. Untuk keluasan untuk tanaman Golden Melon ni adalah berkeluasan 80 kaki kali 100 kaki persegi, di mana kita menggunakan teknologi fertigasi tanaman fertigasi untuk mengawal nutrien baja dan juga mengawal pengaliran air yang lebih efisien. Target utama untuk tanaman ni kita memfokuskan pengeluaran hasil, di mana kita dapat mengeluarkan anggaran dalam 1,500 kilo sehingga 2,000 kilo untuk satu musim. Untuk satu tahun pula kita dapat keluarkan 2 ataupun 3 musim. Antara salah satu faktor kita memilih projek ini adalah projek ini dia adalah buah premium, yang di mana untuk kawasan sekitar Putrajaya ni kita mendapat permintaan yang tinggi, dan juga untuk tanaman, jangka masa tanaman dia adalah jangka masa tanaman yang agak singkat, 70 hingga ke 90 hari. Antara salah satu sebab juga kita menggunakan variety Golden Melon Rose, variety Rose yang di mana dia punya variety tu lebih crunchy dan juga mempunyai bau yang harum. Okey, untuk cabaran utama yang kita hadapi di kawasan pertanian bandar ni adalah input pertanian, di mana untuk mendapatkan input pertanian seperti baja, racun serangga kita perlu dapatkan di luar kawasan Putrajaya. Itu akan membabitkan kita punya daripada segi kos operasi lah. Dengan tanaman Golden Melon ni di kawasan bandar, kita dapat impak yang positif daripada ahli-ahli peladang kita, yang di mana diorang menyokong daripada segi mempromosikan kita punya buah, dan juga kita menjadi salah satu image di mana untuk agripreneur muda ni menjadikan kita sebagai bahan rujukan, di mana di bandar pun kita boleh mengeluarkan hasil yang premium dan juga yang banyak.